Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Wa thalisuha qasdu mahallin ma'lumin. Dan yang ketiga daripada 8 syarat tadi ni berqasad qasdu mahallin ma'lumin, menuju qasad tempat yang maklum. Satu tempat yang maklum. Wa illam yu'ayyinhu, walaupun tidak mentakyin ia akan mahal maklum. Contohnya lah macam kita kata kita nak musafir sekarang pergi Kuala Lumpur, tujuan dia nak mesyuarat di Kuala Lumpur. Nak pergi Kuala Lumpur nak mesyuarat, memang kita ada tempat yang maklum lah. Tapi Kuala Lumpur tu kita tak takyin lagi. Sebab apa? Sebab kita nak kena cari hotel. Jadi hotel mana? Sampai sana baru nak cari kan. Itu dah boleh dah. Sebab kita dah konsep Kuala Lumpur tu dah memadai kan. Memadai dah. Walaupun tak takyin. Takyin ni maknanya hotel tu lah. Kita nak singgah hotel mana. Kalau nak kena takyin nanya. Kalau jenis bukan rumah yang tertentu lah, nanya kita. Kalau rumah anak dia tak apalah. Qasdu mahallin ma'lumin awalan, pada mula-mula safar tu liya'lama, supaya mengetahuilah ia annahu tawilun. Dia ketahui bahawa safar tu panjang. Fayaqsuru fihi, maka boleh qasar ia padanya, pada safar tu. Fayaqsuru liya'lama annahu tawilun. Betul? Dua-dua kan. Fayaqsuru, maka sebab boleh qasarlah ia padanya. Wa ta'biri bi ma'lumin tu aula min ta'birihi bi muayyanin. Ada tak? Kalau kita muayyanin tu nanya, dah kena tahu alamat hotel tu. Fala qasra li haimin, maka tiada jenis qasar sembahyang bagi haim. Haim ni mana orang yang pergi tanpa ada tujuan. Apa ni, tanpa tempat destinasi. Dia tak tahu nak pergi ke mana, macam dia kena suami dia halau dia. Dia keluar rumah pergi tak tahu ke mana. Macam orang lari daripada rumah kan, tak tahu ke mana. Wa in tala taradduduhu, dan jika panjanglah oleh taraddudnya, taraddud haim tu, pergi datang itu. Taraddudnya qasar. Apa? Haim kan? Wa huwa haim ni man la yadri aina yatawajjahu. Haim ni adalah mereka yang tidak tahu ia di mana, ke mana yatawajjahu, akan berhadap ia. Dia tak tahu nak hadap ke mana. Pergi gitu. Walaupun jauh pergi dia tu. Cuma dah wentala tarat dulu kan. Dia pergi sampai ke Johor, tapi dia tak tahu. Wala musafirun li gharadin. Musafirin maksud? Musafirin sebab Lihat ini ni. Kalau pasal lihat ini wala musafirin. Oh, dia takkid. La takkid. Mana fala qasra li musafirin li gharadin lam yaqsid al mahalla. Dan tidak jenis qasar juga bagi orang tu musafir. Tapi dia musafir tu kerana satu tujuan. Apa tujuan? Qarad di abiqin, seperti memulang balik hamba yang lari. Tapi lam yaqsidil mahalla, yang tidak qasar ia akan tempat al-madhkura yang tersebut. Wa in tala safaru, walaupun panjang perjalanannya. Sebab lintifai ilmihi,
Kerana ternafi ilmu pengetahuannya bitulihi, dengan panjang, dia tak tahu panjang mana nak pergi. Aulahu bitulihi awalahu, awal pada awalnya, awal safar kan. Naam. Qasada safar marhalataini, jika qasadlah ia akan safar jauh dua marhalah. Awalan pada mulanya kan. Contohnya ka'an alima, seperti bahawa mengetahui ia annahu, bahasanya seorang tu la yajidu matlubahu qablahuma. Apa tu? Kosoro. Awalan pada mula dia, kalau dia qasar safar dua marhalah, dia qasar safar dua marhalah nak pergi ke Ipoh. Mula-mula tu nak pergi ke Ipoh. Seperti ka'an alima, seperti bahawa mengetahui annahu, bahasanya seorang tu la yajidu matlubahu, dia tidak akan jumpa, dapat benda yang dituntutnya itu qabla marhalatain. Maknanya contohnya dia kata macam dia nak pergi cari isteri dia yang lari. Lepas tu rasanya isteri dia tak jumpa di Pening ni. Dia lepas ni, dia pergi ke Ipoh ni, contohnya. Qasara, boleh qasar ia. Kama fi rawdati wa asli rawdah. Qala Zarkashi, kata Zarkashi, fi marhalataini la fi ma zada alaihima. Pada dua marhalah, tidak pada yang lebih di atas keduanya marhalah. Tahu apa? Idz laisa lahu maqsadun ma'lumun, kerana tidak adalah baginya bagi mazada, lebih pada dua marhalah ni, tempat tuju yang maklum. Dia tak maklum. Intaha Zarkashi. Wa qaulu Zarkashi wa zahirun, dan zahirnya anna qasda safarin tu, zahir tu bahasa qasad safar tu yang qasda safari aksari min marhalataini, bahasa qasad safar lebih banyak daripada dua marhalah tu. Ka qasdi safarihima, seperti qasad tu khabarnya, seperti qasad safar kedua-duanya marhalatain. Ada kan qasda safarin aksara macam tu kan. Dia tadi kakos di safarihima, di idhofat dia. Tapi boleh je buat maf'ul kan. An-naqas di safari, tapi safar tu makna masdari ya. Aksara, tapi kalau ikut qarinah depan tu dia idhofat lah. Kan? Maknanya saya kata qasad 1000 km tu sama macam dengan qasad 81 km je kan, tak ada masalah. Wa annal haima, dan bahasa haim tu zuhir tu bahasa haim, orang yang pergi tanpa tujuan ni, kal musafiril madhkuri fi zalika, samalah seperti orang musafir yang tersebut fi zalika, pada demikian itu. Demikian apa maksud dia nak cerita ni? Wa anal haima, haim tu kal musafiril madhkuri, musafir yang mazkur tu hak mana? Allazi alima annahu la yajidu matlubahu illa fi marhalatain. Nah tu maknanya dia tak dapat qasar kan. Fi zalika tu fi tafsir al-madhkur ya. Dapat qasar. Dapat qasar macam mana? Sebab dia kata kalau hakim ni yang tak boleh ni kalau dia tak tahu nak gimana. Tapi kat sini yang kat sini ni hakim yang tahu yang dia akan stop kat dua marhalah. Dan kemudian tidak dua marhalah.
Cuma tak tahu gimana. Oh, dia kata sini la fi ma zada tu, la fi ma zada alaihi ma tadi idlai salahu sadu maklumun tu itu dhaif. Akal Zarkashi itu dhaif. Dhaif. Pada anak kata al-madhkur malakal musafir al-madhkur ay alladhi alima annahu la yajidu matlubahu illa fi marhalatain. Itu memang boleh qasar. Fakadzalikal haim, juga haim yang idza alima annahu yaqta'u marhalatain ay ma'a kaunihi lahu urdu sahihun, kalau ada urdu yang sahih, lianna syartul qasdi wujudun urdu as-sahih. Maknanya dia boleh juga lah. Fi zalika tu fi annahu iqtasada marhalatain apa turuk khisa ya, mendapat rukhsah ya. Kalau rukhsah tarkhasa, di tarkhasa tu PL mati, tarkhasa mendapat rukhsah iya. terusah lah jadi. Kalau ada rukhsah, kalau rukhsah mana diberi rukhsah ya. Ini tarkhasa. Macam Allah munazzahun dengan mana mutanazihun. Fi dzalika tu ai fi annahu yang qasada marhalataini tarakhasa. Kalau dia qasad sampai 2 marhalah dia dapat rukhsah. Ini wala apa ni? Atau pada haim. Wala raqiqin wa zawjatin wa jundiyin qabla sayri marhalatain. Mana fala qasra, tafriqnya maka dia jadi qasar li raqiqin, dia atas pada apa? Gharadin tu lah kan. Dia tak ada lam ni kan. Ada lam tak? Ada lam? Wala. La tu adalah raqiqin tu. Tak ada lam kan? Tak ada lam. Kalau tak ada lam dia atas pada haimin lah. Dan tiada jenis qasar li raqiqin bagi hamba. Sebab hamba ni dia kena bergantung untuk pengulu dia. Wa zawjatin, dan isteri, sebab isteri ni kena gantung dengan suami dia. Wa jundi, dan jundi ni dia kena bergantung dengan apa tu sultan, apa dengan komander dia tu, panglima dia tu. Qabla sayri marhalataini, sebelum pada berjalan 2 marhalah. Illam ya'rifu, jika tidak mengetahuilah mereka itu 3 orang tu, anna matsbu'ahum, bahasa orang yang diikuti oleh mereka itu tu yaqta'u ma, akan melangkah, melepasi, akan ia matsbu' tu akan kedua-duanya akan marhalatain. Maknanya kalau suami dah habaq pada awal jauh rumah tak apalah. Ni yang kita nak pergi Johor ni, tu tak apalah, boleh terus sangat. Ni jenis suami senyap. Yang siap kita jalan-jalan, lepas tu pergi sampai Ipoh. Mana tak boleh beritahu. Aku bini tadi mana tak boleh beritahu. Apa? Kalau bini Thailand di mana tak boleh beritahu. Tak boleh tahu Tak boleh tahu surprise. Surprise. Soal jamak aku tak jamak. Tak boleh buat jamak. Boleh kan selepas pada 2 mahalah boleh. Lima marrah, kena barang telah berlalu ia, sebab dia kena alim kan. Marrah tu makna liya'lama annahu tawilun tu kan. Fa in arafu zalika qasaru, maka jika mengetahuilah mereka itu 3 orang tu akan zalika, akan anna matsbu'ahum yaqta'uha huma tu kan,
Qasaru, boleh qasarlah mereka itu, tak apa. Amma ba'da sayri marhalataini, adapun selepas pada jalan 2 marhalah, fayaqsuruna, boleh qasarlah mereka 3 orang tu. Wah, laki dia tak sebut pun tak apa dah. Wa hadza kama law usiral asara. Wa hadza ini kama seperti mana law dia asira ke asara. Asira tak enak. Asira menawanlah oleh al-kuffaru, oleh orang-orang kafir, rajulan akan seorang lelaki Islam. Orang kafir ditangkap, tawan seorang lelaki Islam. Fasaru bihi, maka berjalanlah mereka itu kufar bihi birrajul, dibawa dia jalanlah. Apa tu, alam ya'rif, dan tidak tahulah ia rajul tu, annahum yaqta'unahu, bahwa mereka itu kufar ni akan melepasi kedua-duanya mahalata ini. Jawab dia lam yaksur, tidak boleh qasar ia. Wa isara ma'ahum marhalataini, dan jika berjalanlah ia rujud tu ma'ahum ma'al kufar tu marhalatain, saja 2 marhalah, qasara ba'da zalika, boleh qasarlah ia selepas dari mereka itu. Wa taqyidu biqabali marhalataini itu min ziyadati, dan boleh mengkaitkan dengan sebelum 2 marhalah tu itu daripada tambahanku. Wa ta'biri bima ba'dahu tu aula mimma abbara bihi. Afalau nawahuma, maka jikalau meniatlah mereka semua tu, huma ail marhalatain, akan 2 marhalah, ai sayrahuma, ni akan jalan 2 marhalah. Qasaral jundiyu, apa ni, junudun, macam mana? Nawang tu maknanya pergi kepada jundi saja. Falau nawahuma, maka jikalau meniatlah mereka itu 3 orang tu, 3 orang tu kan, akan 2 marhalah tu, qasara, boleh qasarlah jundiyu biqaid situ, kalau illam yasbut fi diwani, illam yusbat, ya, jika tidak disabitkan dia, mana tak ditulis nama itu fi diwanil diwan, li annahu hina idzin laisa tahta qahri matbu'i, karena bahasa jundi itu ketika lam yusbat tu, laisa tahta qahri matbu'i, bukan yang di bawah kekuasaan, kekerasan orang yang diikutnya, general itu. Bi khilafihi ma, bersalahan kedua-duanya Rokik dengan Zaujah tadi ni. Tapi jondi itu jondi yang ilm yasbut, sebab tu dia ni bersalahan kedua-duanya, kedua Rokik dengan Zaujah tu. Fani yatuhuma, maka niat keduanya Rokik dengan Zaujah tu kal adami, niat dia macam tiada kan, niat dia kosong. Fa in usbita fi diwani, maka jadi disabitkan dia akan jondi itu di dewan pendaftaran, maknanya dia tentera tentera yang rasmi lah kan. Lam yaksur juga, dia tak boleh qasar juga. Sebab apa? Sebab niat dia tu pun kal adami juga kan. Wa faraqa ghairul musbati, dan membezalah ia yang musbat dengan ghairul musbat ni. Ghairul musbat ni dia macam sukarelawan gitu, dia tak niat. Bi annahu tahta qahril ami, dengan bahwasanya musbat ni dia di bawah kekuasaan amir, panglima. Fa bi mukhalafatihi yahtallun nizamu, maka dengan menyalahinya
menyalahi musbat ni akan cederalah oleh nizam sistem dia tu kan. Khalafatihi amir ru'ita. Dengan menyalahi boleh lah kalau idhafat pada maf'ul. Kalau idhafat ada fa'il rujuk pada tu lah musbat tu. Menyalahi dia tu akan merosakkan susunan tertib tu kan. Tata tertib lah. Tidak kena bunuh. Bi khilafi mukhalafati ghairil musbati. Masalah menyalahi orang yang tak ditetapkan nama dia di diwan. Ada tak ada masalah tu sebab dia nak pergi tak apa, tak mau pergi boleh kan. Wa rabi'uha 'adamu iqtidaihi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.